Okay guys, Alhamdulillah motor yang pertama. Okay guys, macam biasa customer masuk 3 barang. Air filter daripada Umar Racing, coil plug daripada Umar Racing, dan trompet besi guys. Alright, kita akan masuk dekat sini lah. Okay, customer dia kata bang nak add on plug daripada Umar Racing. Alright, so standard guys Alright, exhaust pun standard, tayar pun besar. Okay guys, Alhamdulillah motor kedua. Motor ni pun standard exhaust standard. Okay guys, masuk 3 barang. Coil plug daripada Umar Racing, air filter daripada Umar Racing, lepas tu masuk trompet besi. Okay, dan customer add on plug daripada Umar Racing. Alhamdulillah motor yang ketiga. Mantap, motor keempat. Okay guys, motor yang kelima. Okay guys, Alhamdulillah motor yang keenam. Surprise. Surprise guys. Macam ni pun boleh guys. Okay guys, barang baru mendarat. So kalau boleh korang elakkanlah buat macam ni guys. Daripada korang buat macam ni, lebih baik korang keluar modal sekali guys, beli air filter daripada Umar Racing ni guys. Okay, so kalau macam ni korang tengok throttle body dia dah kotor dah. Sebab apa? Kita tengok kat sini, bila dia korek kat sini, flow dah tak tentu arah tau. Dia dah tak betul lah. Sini ada ruang, sini tak ada ruang. So flow tak konsisten. Memang flow tak cantik guys. Tapi kalau korang ambil air filter daripada Umar Racing ni, InsyaAllah guys, memang padu guys. Kalau korang nak jimat tapi nak main motor, tolonglah jangan macam ni. Okay guys, customer try guys Okay, no. Dengan daripada sebelum ni berat Berat Berat. Tadi saya buka awak punya trompet lah. Ni kan, original ni. Okay, original ni. Lepas tu dengan isu awak punya filter tu lah. Throttle body awak kotor. Kotor lah. Ya. So kalau sebab awak nak kayuh, awak nak buat kerja kan. So kalau awak nak buat kayuh dengan kerja ni, throttle body tu memang kena jaga lah. Sebab nanti dia akan kacau kat tempat lain pula. Tak ada pening kepala, awak servis throttle body je, cantik lah orang kata.